Aku kata mimpi kena ikat dekat tokong. Dan bini aku tak jadi pergi toilet. Aku pun duduk dekat sofa ruang tamu rumah aku Sat. Nak ambil nafas. Dalam hati aku, susah macam ni. Banyak sangat. Ni dah lah mereka tak faham Melayu. Kalau hampa nak tahu, jin ni macam kita juga. Dia bercakap bahasa tuan dia. Mereka ni ada bangsa mereka sendiri. Kalau jin tu Siam yang puja, jin tu cakap Siam. Kalau Jawa puja, dia cakap Jawa. Kalau Melayu puja, dia cakap Melayu. Sebab tu siapa kena sihir Siam susah nak berubat. Bukan susah apa, susah dari segi bahasa. Macam ayam ngitik lah bercakap. Aku pun cuba panggil seorang. Hantar siapa yang mai. Ada satu jin pakai pelekat putih dengan perut buncit gila, ada 3 line atas kepala. Mata terbelia. Mai menghadap aku. Aku tanya dia buat apa sini? Baliklah. Mayat sudah simpan kan? Dia reply aku bahasa Tamil weh. Tenganga aku. Aku nak ajuk dalam track ni tak reti. Aku suruh dia panggil yang reti cakap Melayu. Mai yang pakai sari pula. Duk menari depan aku. Taketang, takutung. Aku kata pala lah. Malam tu 7 orang aku panggil. Sampai yang last kali tu mai tangan 6. Kepala orang tapi tangan 6. Semua 7 tu tak boleh pakai. Sebab tak boleh cakap Melayu. Aku pun jam dah. Sialah setan-setan ni. Macam mana nak buat? Kalau tak halau lagi serabut. Aku duk fikir macam mana nak buat ni. Sebab jin-jin ni akan serap aura positif dalam rumah kita. Apa bayangkan. Apa ayat Quran pun tak lut. Memang tak lut lah. Mereka tak faham. Macam orang juga. Kalau orang maki bahasa mereka, boleh gelak je lah. Tak faham apa pun. Aku sampai macam nak hentuk kepala kat dinding. Punya tak tahan dengar suara mereka gelak dalam telinga aku. Duk esok tu. Aku bangun pagi-pagi aku pergi rumah India depan ni lah. Aku minta di nombor telefon Sami kemarin yang baca doa kat mak dia tu. Dia terkejut. Dia tanya nak buat apa. Abang bagi je lah. Kan you tahu buat macam mana? Aku pun cakap dekat dia. You mari rumah saya sekarang. Tengok. Dia masuk rumah saya, dia pun tak berani buat apa. Dia kata ni semua Tuhan. Aku cakap lah. Tak apalah. Dia Tuhan hang. Dia duduk rumah aku buat apa? Aku tak sembah dia. Dia pun bagi nombor telefon Sami tu. Aku pun call. Hello Encik. Semalam ada mari semayang kan dekat Taman XX? Ha ada bang. Kenapa tu? Aku cakap you kutip tak habis lah you punya barang. Mari ambil balik lah. Kalau tak kita bakar semua. Dia pun kalut-kalut cakap okey kita mari sekarang. Duk sat Sami tu pun sampai dengan anak buah dia 2 orang. Aku cakap jangan semayang dekat rumah aku. Ambil buah balik lah. Dia pun angguk-angguk. Dia start angkat tangan. Aku memang nampak angin banyak masuk dalam kereta dia. Dan kereta dia memang nampak berat. Dia pun tanya aku. You macam mana nampak semua ni? Aku jawab ingat you seorang je kah boleh Encik? Aku tunjuk tasbih aku tu. Dia cakap sorry lah bang. Kita kalut-kalut ingat semua sudah balik. Rupanya ada lagi tinggal. Aku pun cakap lah. Apa lupa? You jangan bohong saya lah. You pun tak larat bela. Dia gelak sambil geling kepala. Aku cakap, kita hormat semua agama. Tapi jangan macam ni. Naya sama orang. You mau aku gantung aku punya barang dekat you. Tak mau bang. Sambil angkat tangan pun tu. Tahu pun tak mau. Macam tu juga orang lain. Aku pun malas nak beletih panjang. Aku cakap okey lah Encik. Terima kasih lah. Dia pun start kereta balik. Tamat.